Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, atas hidayatul taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Al-Mustaqim untuk kita memulakan kelas dan pembelajaran kita mengenai adab-adab di dalam Islam, yang mana adab-adab ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita ini diberikan rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga segala apa yang kita belajar ini Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar, sama-sama untuk kita amalkan. Jadi tajuk kelas kita yang pertama dalam bab adab ini, seperti mana yang telah kita setuju pada kelas kita pendahuluan yang dulu, kita akan memulakan dengan adab an-naum, iaitu adab tidur. Selepas kita bicara tentang adab tidur, kita akan bicara pula adab tentang al-istiqaz minan naum, iaitu adab bangun daripada tidur. Rujukan utama dalam kuliah adab ini, kita menggunakan buku Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ataupun terjemahannya sebagai Ensiklopedia Adab-adab di dalam Islam, yang mana dalam kitab ini penulis ini, iaitu penulis yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Fatahi As-Sayyid An-Nada, setiap adab beliau mendatangkan nas, membawakan dalil, sama ada daripada Al-Quran, sama ada daripada hadis, dan juga kata-kata para sahabat, dan nukilan juga daripada kata-kata salafus salih. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lihat pada nota yang telah pun saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, lihat pada adab an-naum dulu, iaitu pada muka surat yang ke-513. Kita buat secara review dulu. Adab an-naum ini, kalau menurut penulis kitab ini, dia meletakkan sebanyak 37 adab kalau kita nak tidur, sehinggalah pada muka surat 536 ada 37 adab. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, lihat pada adab-adab bangun daripada tidur, bangun daripada tidur, lebih kurang ada 11 adab. Okey, cuba tengok muka surat nombor 113. Ada 11 adab. Maknanya daripada 37 adab-adab tidur dan 11 adab-adab dari bangun daripada tidur, berapa jumlah semuanya? 48, betul? Okey, ada 48 adab-adab kita nak mula nak tidur sampai bangun daripada tidur. Okey, kita lihat dulu adab-adab tidur. Lihat pada muka surat 513.
13. Tengok pada pendahuluan adab-adab tidur ini. Lihat muka surat nombor 513. Sebelum kita bicara tentang adab yang pertama, pengarang kitab ini beliau menghuraikan bahawa tidur ni dia ada faedah, betul? Bahkan kita manusia ini memerlukan kepada tidur. Malam untuk tidur, siang untuk berjaga. Jadi nak tak nak kita memang kena tidur. Cuma tidur kita tu tidur yang bagaimana? Boleh jadi ibadah tak tidur tu, ataupun tidur tu dia jadi macam adat sahaja. Kita tak nak macam tu. Kita nak tidur menjadi ibadah. Kalau kita rujuk dalam surah An-Naba, tak ada dalam ni tapi boleh tulis dalam surah An-Naba, surah yang ke-78 di dalam Al-Quran. Lihat pada ayat yang ke-9. Surah An-Naba kan ayat surah yang amma yatasaalun tu, lihat pada ayat yang ke-9 Allah Taala ada cerita fungsi tidur ni apa, fungsi malam ni apa, fungsi siang ni apa. Fungsi tidur pada ayat surah An-Naba pada ayat ke-9 Allah Taala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna, kami jadikan naumakum, tidur kamu, subata, sebagai istirahat. Jadi Allah Ta'ala hikmah tidur ini adalah sebagai istirahat. Tetapi kita tak nak tidur ni jadi sekadar tidak mendapat apa-apa pahala. Rugi kan? Tiap-tiap hari kita tidur, tapi tidur tidak menjadi ibadah. Jadi marilah sama-sama kita bicarakan tentang macam mana tidur tu nak jadi ibadah. Kemudian, boleh tak ibu-ibu lihat pada perenggan yang kedua? Perenggan yang kedua, muka surat nombor 513. Abdullah bin Umar, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata begini, sesungguhnya aku mengharapkan sesuatu daripada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala daripada jagaku. Abdullah bin Umar kata apa? Mudah-mudahan aku tidur ni dapatlah pahala macam mana aku juga bangun daripada tidur. Okey. Kita terus pergi kepada adab yang pertama. Okey, lihat pada adab yang pertama. Adab yang pertama kalau kita nak tidur, iaitu menghadirkan niat yang benar ketika tidur. Maknanya pengarang kitab ni menyebutkan bahawa kalau kita nak tidur ni, kita betulkan niat kita dulu. Maknanya tidur ni untuk apa? Maknanya tidur ni betulkan niat, kita tidur, kita niat pada Allah bahawa tidur ini untuk istirahat, untuk berehat, nak kumpul tenaga, malam ni nak bangun, besok pagi nak bangun, nak cari rezeki, nak belajar dan sebagainya. Jadi maknanya yang pertama, sebab tu nanti kita belajar semua adab. Yang pertama, ingat niat setiap amal perbuatan tu mesti kerana Allah. Berdasarkan hadis yang biasa kita baca, innamal a'malu binniyat. Jadi nak tidur tu mesti niat di dalam hati. Niat tu kedudukannya di dalam hati. Niat, ya Allah, aku tidur ini adalah untuk istirahat, untuk kumpul tenaga dan sebagainya, supaya kita ada tenaga untuk beribadah. Baik, itu yang pertama. Baik, ada persoalan? Kalau ada soalan boleh sampuk, boleh terus tanya. Baik, lihat pada adab yang kedua. Adab yang kedua disebutkan bahawa jangan tidur sendirian. Maknanya kalau kita bermalam tidur, jangan dalam rumah tu tidur sorang-sorang. Baik, tidur sendirian termasuk hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan secara sahih bahawasanya beliau melarang bersendirian
iaitu seorang lelaki tidur sendirian ataupun bermusafir secara bersendirian. Maknanya sebenarnya ada hadis daripada Nabi yang berbentuk Nabi larang kalau kita tidur dalam rumah tu, bermalam dalam rumah tu seorang-seorang, ataupun dalam bermusafir, pergi musafir seorang-seorang. Nak tahu hadisnya yang mana, pengarang kitab ni dia tak bawakan lafaz hadis tu, sebab hadis yang tu nanti dia sebut masa kita nak belajar bab bermusafir. Jadi maknanya pengarang kitab ni kata apa? Nabi larang, tapi larang tu dalam bentuk larangan, berbentuk apa? Hukumnya makruh. Ada hadis ni, hadis tu berbunyi begini. Hadis tu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi kata begini. Kata Ani bin Umar, daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha anil wahdati. Nabi tegah, Nabi larang daripada bersendirian. Yang pertama, an yabitar rajul wahdahu. Dia bermalam seorang lelaki tu seorang-seorang, au yusafiru wahdatu, ataupun au yusafiru wahdahu, ataupun dia bermusafir seorang-seorang. Larangannya itu bukan larangan berbentuk haram, tapi larangan berbentuk makruh. Sebab apa? Kalau kita tidur malam seorang-seorang, antara hikmah kalau kita tidur malam seorang-seorang ni, benda apa yang mengganggu kita? Perasaan apa akan timbul? Takut, betul? Takut. Kemudian kata para ulama hadis, kalau kau tidur malam pagi tu kau tak terjaga, siapa nak gerak kau bangun subuh? Betul tak? Lepas tu kalau dah malam tu dia sakit, siapa yang nak tengok dia? Siapa yang nak tolong dia? Tengok Nabi. Nabi dah preventif awal-awal. Sebab tu zaman dulu Nabi larang sahabat kalau dia bermalam, dia duduk seorang-seorang bermalam, walaupun dia tidak masuk dalam perkara yang haram, tetapi dilarang oleh Nabi dalam bentuk makruh. Macam tu juga nanti kita belajar detail waktu kita nak cerita bab musafir. Jangan obsession seorang-seorang. Nampak tak? Hikmahnya Nabi larang bermalam seorang diri. Kalau bagi seorang perempuan, kalau dia tahu suami dia nak outstation, tak ada siapa kat rumah dia, maka para ulama memberikan cadangan, panggillah adik-beradik datang, ataupun pergilah bermalam rumah adik-beradik, ataupun cari kawan dan teman, tapi dengan syarat mesti bincang, discuss, minta izin daripada suami. Itu adab yang kedua. Okey, kita pergi kepada adab yang ketiga. Lihat buku surat nombor 514. Adab yang ketiga ialah tidak tidur di atap rumah yang datar tepinya dan tidak berpagar. Maknanya kalau tidur di tempat yang tinggi, kan, tempat yang tinggi kalau tidur, jangan tempat tidur tu dia tak ada macam dinding, tak ada penghalang dia, tak ada apa tu. Sebab tu kadang-kadang kita letak besi kan. Nabi larang. Kata pengarang kitab ini, janganlah tidur di atap rumah yang tidak berpagar kerana dikhawatirkan seseorang akan terguling dan terjatuh daripada tempat tersebut lalu meninggal. Kan benda tu kan kita tidur, kadang kita ni tidur, kita tak sedar kiri kanan, kiri belakang. Cuba tengok orang tidur, kaki kat mana, macam-macam jenis orang tidur. Tidur ni memang kelakar kan. Kita tak perasan. Katil yang bawah tu pun kadang boleh jatuh. Tak apa lagi. Ni kata-kata atap ni maknanya tempat yang tinggi. Jangan tidur ke atas tu, kata Nabi, kalau tak ada pagarnya, kalau tak ada palangnya, kalau tak ada dindingnya, sebab takut terjatuh. Berdasarkan satu hadis daripada Nabi, Nabi bersabda, man bata ala sathi baitin laisa lahu hijarun faqad bari'at minhu dhimmah. Barang sesiapa yang tidur di atap rumah yang tidak berpagar,
maka ia terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dia jatuh tu, dia mati tu dalam keadaan tidak membawa apa penilaian pun. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita kena jaganya nyawa kita. Dan kalau kita nak baca hadis lain, ada hadis tambahannya, tapi saya ambil daripada kitab ni, Ensiklopedia Larangan-Larangan. Dia panggil Mawsu'ah Al-Managhi. Ada satu bab yang ke-616, larangan tidur di atas atap ni, dia ada tambah satu lagi hadis ujung tu. Nabi kata macam ni: barang siapa bermalam di atas rumahnya yang tidak berpagar, lantas jatuh dan meninggal, maka tanggunglah sendiri akibatnya. Maknanya kita sepatutnya tawakal dulu, kan, letak seolah-olah dia macam mati, dia tak bernilai apa-apa. Kemudian kata Nabi lagi, sesiapa yang menaiki kapal ketika ombak besar lalu mati tenggelam, maka tanggunglah sendiri akibatnya. Kita dah tahu ombak tu besar. Kalau kau naik kapal, menyebabkan apa? Boleh tenggelam. Buat apa nak cari penyakit? Nabi larang. Jadi hadis yang saya baca tadi tu, yang kedua itu adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis yang kita baca tadi itu, muka surat nombor 514 tu adalah hadis riwayat Abu Dawud. Okey, faham bab yang ketiga ni? Begitu juga kalau kita letak katil yang double decker, tinggi untuk anak, make sure ada palangnya, takut terjatuh. Okey, kita pergi kepada adab yang keempat. Tidak tidur di tempat yang terlihat oleh manusia. Maknanya pengarang kitab ini, dia kata tidak selayaknya seseorang tidur di tepi jalan atau di tempat terbuka. Namun jika kalau dah terpaksa, maka silakan ia tidur dengan menutupi diri semampunya. Hendaklah pula dia mengencangkan pengikat kainnya agar tak tersingkap auratnya ketika dia sedang tidur. Maknanya bab yang keempat ni kata kalau nak tidur jaga aurat. Boleh, macam kita sebut dalam kuliah yang lalu, kita ni kadang-kadang suka tidur kat ruang tamu, betul tak? Tambah lagi yang datang adik ipar, besan. Ini kadang-kadang anak-anak kita kena tekankan bab aurat. Nanti kita akan belajar lagi. Kadang-kadang adik ipar perempuan, saya lelaki, saya ada adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan saya tu wajib tutup aurat tak? Wajib tak? Wajib menutup aurat. Tapi akhir zaman ni orang dah tak kisah. Dia tak tahu beza mahram dan tak mahram. Dia panggil mahram muakkad dan sebagainya. Tapi kalau kita ramai-ramai balik kampung tidur ataupun di rumah kita pun, make sure aurat tu terjaga. Maknanya dia kata tidak tidur tempat terlihat. Sebelum ni tidur di tempat yang orang tak nampak. Tu yang ada bilik eloknya. Sebab tidur ni macam-macam, kita tak tahu apa berlaku. Nak jaga aurat. Tapi kalau nak tidur ruang tamu dan sebagainya, make sure aurat kita boleh terjaga. Kalau pakai kain tu, ikat kain-kain tu. Kira-kira pelikat kau suka pakai kain pelikat, kain batik lah apa, ikat ke depan tu, supaya tidak terbuka aurat. Tengok, begitu adabnya. Baik, Imam Ahmad mengatakan bahawa makan dan tidur bagi kami keduanya adalah aurat. Maknanya aurat tidurlah. Okey, kita lihat yang kelima, adab yang kelima. Hendaklah seseorang tidur dan tidak ada dalam hatinya kedengkian serta hasad terhadap salah seorang daripada kaum muslimin. Yang ni satu lagi. Pernah dengar tak cerita hadis yang seorang lelaki, yang sahabat ni, Nabi kata pada sahabat, dia ni ahli syurga. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lain ni pun nak tahu apa rahsia lelaki ni. Nabi kata dia ni ahli syurga. Dia pun buat trip, dia nak korek rahsia tu. Dia pun pergi rumah orang tu nak bermalam. Malam pertama tidur, dia tengok lelaki ni, apa dia buat sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Malam tak bangun salat malam pun, subuh je bangun. Malam kedua tunggu lagi macam tu, malam ketiga macam tu. Lepas tu dia kata pelik lelaki ni, tapi Nabi kata ahli syurga. Lepas tu waktu dia nak balik, lelaki tu kata, sebenarnya rahsia aku ni, kalau aku nak tidur,
Aku bersihkan hati aku ni daripada perasaan hasad. Aku maafkan semua orang. Tidur kena macam tu. Ni kalau tidur otak dia ni, kalau kita tidur malam tu kadang-kadang kita dah fikir lah, besok nak buat jahat apa. Jangan. Ada semua orang dia macam tu. Jangan. Nak tidur ni, lapangkan fikiran, hati bersihkan, jangan dengki pada orang. Hati ni maafkanlah semua orang. Kena cuba. Kalau tidak, kadang-kadang ada benda yang nak buat sebelum tidur tu, kadang termimpi benda tu, betul tak? Macam-macam. Jadi adabnya kena buang perasaan hasad, dengki. Hasad tu apa? Hasad tu kita nak nikmat yang ada pada seorang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil hasad. Jadi kalau nak tidur, buang semua tu. Bahkan kita pernah dengar pakar-pakar psikologi, pakar-pakar motivasi kata apa? Mengatakan bahawa kita tidur ni biar maafkan orang dan sebagainya. Betul tak? Sebenarnya ada dalam adab Islam. Okay, itu nombor 5. Lihat pada muka surat nombor 515 berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? La tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, kan? Jangan berhasad, dengki sekalipun tidur. Boleh tak malam ni kalau kita tidur, kita lapangkan fikiran. Kita ni kalau boleh, setiap detik dan saat ni hati ni mesti nak jadi baik, mesti nak fikir buat baik. Otak ni kena positif. Tengok perubahan hidup kita. Itu kena amal. Baik, tengok yang ke-6. Adab yang ke-6, tidak kekenyangan sebelum tidur. Tapi orang kita amalnya macam mana? Dia makan pulun cukup-cukup, lepas tu dia tidur. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan baca dalam Zadul Ma'ad, sebab tu punca penyakit yang ada pada manusia ini sebenarnya kebanyakannya daripada makanan. Makan ni sebenarnya menyebabkan sakit. Tambah lagi sakit yang 3 serangkai. Betul tak? Kan? Kencing manis lagi, darah tinggi lagi, jantung. Siapa yang menyebabkan jantung tu sakit kalau bukan kita? Betul tak? Isteri ni kalau penting, wah dia suka suami dia makan, oh sedap kan. Tapi bincang, discuss, pesan. Kan kalau kita tanya orang-orang pakar dalam bidang pemakanan, kesihatan, makan malam ni elok mula pukul berapa? Jangan lewat sangat telat makan. Nak tidur pukul 12, makan pukul 10, pukul 11. Makan tu tak cerna. Nanti kita belajar bab adab makan pun Nabi ajar. Nak masuk yang bawah perut, nak masuk dulu, biar benda yang boleh cerna, iaitu makan buah dulu. Kita bab adab makan pun kita tak settle. Betul tak? Yang makan buahnya last. Itu yang dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah dulu dimakan, supaya benda tu dia mudah nak cerna masuk dalam perut. Baru kita benda yang mudah nak masuk ke bawah, lepas tu baru masuk yang atas. Itu nanti kita belajar adab-adab makan. Dia ada kaitan dengan ni. Maknanya tidur jangan dalam keadaan kekenyangan tu yang susah nak bangun subuh. Ditambah lagi kalau benda tu sentiasa buat macam tu, akan memudaratkan tubuh badan. Sini ada doktor tak? Ada doktor? Ada doktor? Make sure berapa jam sebelum tidur kena makan awal. Jadi ibu-ibu pun kan mungkin dah terbiasa kot. Yalah ustaz, suami nak makan, kan kami kena masak lah. Okey, tak apa. Tapi nasihat. Ikut sunnahnya. Baik, yang ke-7, mencuci tangan apabila terdapatnya bekas-bekas kotoran. Berdasarkan hadis Nabi kata, man bata wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur pada malam hari dan di tangannya terdapat kotoran yang belum dicucinya,
sehingga ia terkena suatu mudarat, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Nabi kata apa? Kalau tangan tak basuh sebabkan tangan tu kena mudarat, salahkan diri kamu. Betul tak? Ni ajar untuk sebelum tidur. Tahu tak 7 langkah orang basuh tangan? Nanti kita belajar sunnah dalam bab mandi, dalam bab wuduk. Ni kita kan ada celah-celah ni kan. Bahkan dalam Islam apa saja benda celah-celah ni dibasuh. Ni dekat telinga ni dekat dalam ni. Ni banyak benda-benda tu sunnahnya dibasuh. Kan kita belajar yang 7 langkah basuh tangan yang betul tu kan. Dibuang dulu yang kotor tu. Lepas tu digosok ni kan kuku. Nanti kita belajar bab sunnah fitrah. Ni kan kukunya tu digosok begini dengan sabun, digosok begini, lepas tu diselat-selati begini, kemudian di atasnya begini, basuh semua, ada baru tidur. Itu semua di antara adab yang kadang-kadang kita tak boleh nak praktis. Kita pesan anak kita apa? Basuh kaki nanti ngigau. Betul lah, tapi tangannya di mana? Kalau nak mudah, nak combine senang, wuduk pada kita cerita. Nampak tak? Pesan ke anak-anak cucu kita, wuduk dulu nak, wuduk dulu. Kalau wuduk, nescaya dia basuh sekali kaki. Betul tak? Lagi senang. Tapi ambil wuduk tu ikut sunnahnya, diselat-telati jarinya, bersih. Nabi ni seorang yang pembersih. Jadi kata Nabi, kalau dia terkena mudarat, kalau dia tak cuci, maka janganlah ia mencela kecuali pada dirinya. Okey, baik. Al-ghamaru tu bererti bekas-bekas kotoran, sisa-sisa daging dan yang semisal dengannya. Maknanya apa saja bentuk kekotoran. Lepas tu ibu-ibu ya, kalau nak basuh tangan, beli yang chemical dia yang sesuai untuk basuh tangan. Kita ni kadang-kadang, sebab saya mengajar untuk pensijilan makanan halal, macam mana satu syarikat dia nak dapat halal, antaranya kita tengok hygiene practices. Kalau kita nak basuh tangan kan, kita gunakan chemical yang sesuai basuh tangan. Jangan guna sabun mandi, jangan guna sabun shampoo kepala. Tak, dia ada chemical khas untuk basuh tangan. Itu lagi sunnah. Beli yang tu, letakkan khas untuk basuh tangan. Baik, kita pergi kepada perkara yang ke-8. Perkara yang ke-8 ialah adabnya adalah bercelak dengan ismit, iaitu batu celak. Ni satu perkara lagi. Berdasarkan hadis Nabi kata, alaikum bil ismidi indan naum. Hendaklah kamu semua menggunakan ismid, iaitu celak tu ketika hendak tidur. Fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Kerana itu dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ni biasa tak amal kan? Tidur celak dulu. Nanti suami tanya, nak celak tu nak ke mana? Nak ke mana apanya bang? Sunnah ni dalam hadisnya. Tengok, Nabi kata apa? Celak mata nak tidur kerana dia boleh mencerahkan mata dan menambahkan bulu mata. Bahkan kalau ibu-ibu pernah belajar kitab Syama'il, kitab ni dia panggil Syama'il Muhammadiyah, hadis himpunan Imam Tirmizi, ibu-ibu buka pada bab yang ke-7. Celak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada termasuk dalam hadis yang kita baca ni. Hadis yang kita baca yang ini, nombor 41 ni, ibu-ibu tulis. Dalam tu dia tak tulis riwayatnya, ibu-ibu tulis hadis yang kita baca tadi tu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nabi kata apa? Hendaklah kamu menggunakan batu celak, iaitu celak mata sebelum tidur, kerana ia mencerahkan pandangan dan menyuburkan bulu mata. Siapa nak matanya cerah, mulalah mencelak mata. Kita tak pernah cuba, betul tak?
Tapi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu belajar, pernah tak baca ataupun belajar kitab Tib Nabawi, perubatan Nabi? Ada dalam satu kitab Zadul Ma'ad. Ni kitabnya Zadul Ma'ad, ada satu bab cerita tentang makan Nabi, buah-buahan Nabi, semua yang Nabi buat untuk sihat. Antaranya adalah Nabi menjaga kesihatan matanya. Tengok, Nabi ni sampai bab jaga mata pun dia buat. Mata ni kan penting, betul? Dalam kitab ni saya nukilkan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Dia kata apa hikmah jaga mata ni? Dia kata macam ni, mengenakan batu celak ataupun celak mata boleh membantu menjaga kesihatan mata, memperkuatkan cahaya penglihatan, juga menjernihkan pandangan, kemudian memperlembutkan apa yang ada dalam mata ni, dipaksakan dikeluar, habuk dan sebagainya. Di samping itu juga celak ini memiliki khasiat yang lain, kerana dia boleh menyeliputi kelopak mata, menenangkan mata sehingga tidak melakukan gerakan berbahaya. Selain itu juga memelihara mata tu sendiri. Maknanya lebih mudahnya nak faham, dia jaga mata. Cuba amalkan, mudah-mudahan ada barakah buat macam Nabi. Ada celaknya tak kat rumah? Jangan pakai kapur bagus pula, ada celak. Dah tak? Dia celak mata, pergi kat kedai-kedai Arab tu, cakap dia nak beli, dia macam dia panggil ni, dia panggil alkohol, dia panggil bahan celak mata ada. Bukan, dia warna hitam tu yang orang duk hitamkan sini ni. Tapi bukan untuk berhias, tunjuk depan laki adanya Nabi. Tapi nak tidur tu, ni pakai kan. Sunnah ni, pakai malam. Pakai kan? Celak mata. Nanti pergi kedai Arab jual ni, cari. Nanti dia akan tunjuk. Malam ni start pakai. Suami kata, apa jadi ni? Tunjuk dia kitab ni. Hadis riwayat Tirmizi. Betul. Nabi kata apa? Boleh menyegarkan mata, mencerahkan mata. Cuba sunnah. Yang macam pocong tu, yang putih-putih itu tak termasuk sunnah lah. Itu sendiri punya. Yang diajar dekat mata tu saja. Cuba. Perbuatan ini sangat berfaedah bagi seorang insan. InsyaAllah dia berfungsi untuk menjaga kesihatan mata. Saya kat rumah saya ada celak tu. Pasal Raujah dia memang dia pakai. Kadang-kadang tak terpakai juga. Tapi kena dah belajar ni, kena amal lah, pakai. Nak jaga mata. Baik, yang ke-9, adab yang ke-9 iaitu berwuduk. Berwuduk dilakukan demi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, summa istaji' ala shikkikal aiman." Jika engkau mendatangi pebaringmu, tempat nak tidurmu, maka berwuduklah seperti engkau hendak mengerjakan salat, kemudian berbalinglah pada sisi tubuhmu yang di sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Ini cerita bab wudu. Wuduk sebelum nak salat. Macam wuduk kita salat, macam biasa. Bismillah, salat jadi ni. Macam biasa. Tidur. Jangan pesan pada anak basuh kaki saja, suruh dia berwudu. Buat sunnah tu. Baik, yang seterusnya, antara sebab berwudu ni kita tahu antara fadilat dia boleh memelihara daripada gangguan syaitan. Baik, yang ke-10, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayammum ketika sedang berjunub. Nanti kita belajar dalam bab berjunub kan. Dalam bab orang yang berjunub ni, kadang-kadang dia tidur tanpa dia basuh kemaluannya dulu. Itu bukan sunnah. Ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mandi itu lagi baik, lagi afdal.
Tapi kalau tak mampu nak mandi, kan, cukup sekadar cuci kemaluan itu kemudian berwudu. Ada hadis tak? Ada. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur ketika junub, maka beliau mencuci kemaluan dan berwuduk seperti wuduknya hendak salat. Dia tak mandi wajib, tapi dia cukup dia basuh kemaluan dan dia berwuduk. Ini dipanggil penyakit. Bahaya. Sebab tu kena amalkan. Demikian juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetubuhi salah seorang dari isteri-isterinya dan malas untuk bangun, maka beliau pun memukul tangannya ke dinding dan bertayamum. Kadang-kadang kita tak nak berwudu, mungkin sejuk dan sebagainya, cukup ambil tayamum. Tayamum tu macam mana bentuknya? Yang paling simple tayamum, kita belajar tayamum sini kan, tepuk kan, selat sikit, basuh apa? Muka kan? Muka, lepas tu tangan saja kan? Tangan tu satu kaedah macam ni kan, orang duk buat pusing tu kan. Yang paling simple, ikut juga hadis dan ulama buat, cukup basuh tangan macam ni saja, sampai sini saja, sudah memadai. Itu pun dipanggil tayammum. Nanti kita belajar dalam bab hukum tayammum. Dia beza dengan wudu. Kalau wudu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, basuhlah tangan kamu sampai siku. Tapi bab tayammum, Allah Ta'ala tak kata sampai siku. Allah Ta'ala kata basuh tangan. Tangan ni kat mana? Kalau kita tangan kat mana? Kalau kita tangan, ini tangan tak? Ni dia panggil, sebab tu ayat wudu kata, ambil wudu wa aydiyakum ilal marafiq, dua tangan kamu sampai siku. Tapi tayammum Allah tak kaitkan pun sampai siku. Tuhan kata basuh tangan saja. Macam mana nak tahu tangan? Para ulama tafsir yang mengkaji hukum hakam, mereka kata kalau ayat yang kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kalau ayat potong tangan, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya, dia potong kat mana? Kat sini ke? Dia akan potong sampai sini. Maknanya sini sebenarnya tangan saja. Jadi setengah ulama kata kalau nak tayammum cukup sampai tangan saja, ataupun ambil seperti kebiasaan itu pun boleh. Jadi Nabi dia buat dua-dua. Paling penting kemaluan tu dibasuh dulu. Ikutlah nak guna sirih ke, nak guna apa pencuci sekalipun, sebab dia sangat berbahaya kat situ kalau tak dibersihkan. Kemudian kalau tak nak mandi, al-ghusl, mandi tu macam mana nanti kita akan belajar kan, cukup dengan berwuduk ataupun bertayammum, ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Yang tu pesan pada ajar anak-anak, dan kalau kita sendiri pun kena praktis. Baik, lihat muka surat yang lihat adab yang ke-11. Ada pertanyaan ke? Macam nak tanya, dia nak tanya. Nak tanya terus tanya Baik, yang ke-11. Bani Israel itu surah apa? Surah Bani Israel, surah Al-Baqarah. Dibaca, ya Allah, setiap saat detik Nabi ni penuh dengan zikir pada Allah. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya
Surah Isra itu bukan surah Al-Baqarah, itu surah Al-Isra. Tentunya semua itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kata pengarang kitab ni, itu bergantung kepada kemampuan lah. Kalau tak boleh baca surah Al-Isra, baca surah Al-Mulk. Kalau tak baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Sajadah, ikut Nabi SAW. Baik, sebelum saya pergi yang ke-12, elok kita fokus cerita tentang baca ayat Quran saja. Tapi kita kena pergi pada adab yang seterusnya lah, boleh? Boleh tak ibu-ibu, tuan-tuan lihat, terus pergi kepada muka surat nombor, tengok muka surat nombor 531, adab yang ke-29. Walaupun dia letak adab 29, tapi sesuai juga untuk kita letak yang awal, sebab kita nak fokus baca Al-Quran, betul tak? Kita cuba tengok muka nombor 31, tandakan. Antara adab lain selain Nabi membaca surah Al-Mulk, As-Sajadah, surah Al-Isra, Nabi juga membaca ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi surah apa? Ayat apa? Apa bu? Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah wa huwal aliyyul azim. Sampai situ je ayat Kursi. Baik. Sesungguhnya syaitan pernah mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya. Baik. Kalau ibu-ibu kita biasa dengar kan, fadilat membaca surah Al-Kursi ni, salah satunya ceritanya pernah satu hari Abu Hurairah, dia satu malam tu dia menjaga kutipan zakat. Malam pertama datang seorang lelaki curi makanan tu. Malam kedua datang lagi, dan seterusnya sampai Abu Hurairah tangkap orang tu, tapi orang tu minta lepaskan, dia merayu, dan pada malam yang ketiga dah Abu Hurairah kata dah tak boleh jadi ni, besok nak bawa jumpa Nabi, dia minta lepaskan, tapi dengan syarat dia akan ajar sesuatu. Dia ajar, kalau kamu tidur baca ayat Al-Kursi ni, Allah Ta'ala akan hantar kamu pelindung jauh daripada syaitan. Besok pagi Nabi tanya, malam tadi siapa datang, malam berikut sebelumnya siapa datang? Abu Hurairah pun cerita. Nabi kata, apa yang dia ajar? Dia ajar tentang ayat Kursi. Nabi kata, betul yang dia ajar tu, tapi sebenarnya dia sendiri tu adalah penipu. Yang datang tu rupanya syaitan. Syaitan sendiri bagi tahu yang dia takkan datang, takkan ganggu kita kalau kita baca ayat Kursi, tapi kita sendiri tak nak baca ayat Al-Kursi. Jadi itu fadilatnya. Seterusnya lihat adab yang ke-30 tu, tapi kita awalkan adab tu membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka ia telah cukup baginya. Maknanya boleh jadi pelindung untuknya. Dua ayat terakhir surah Baqarah, ayat tu ayat yang mana? Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baca dua ayat terakhir tu. Lepas tu tak cukup dengan tu, Nabi membaca satu lagi surah. Tengok buku surat nombor 532, membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi baca ayat tu sampai selesai, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah qul ya ayyuhal kafirun ketika engkau hendak tidur, kerana hal itu merupakan pembebas diri daripada kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban.
Maknanya petua kalau nak jauhkan diri daripada melakukan kesyirikan, fadilatnya bacalah surah Al-Kafirun. Selama ni mungkin kita terlepas pandang, betul tak? Yang kita ingat ayat Al-Kursi 3 kun, kan? Lepas ni kita kena praktik. Nabi baca apa? Nanti kita belajar yang lepas pada bab ni, ada bab yang seterusnya yang Nabi sapu kat muka dia tu semua. Tapi kita cuba baca dulu. Maknanya Nabi baca apa? Ayat Kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, surah Al-Isra, surah Al-Mulk, surah As-Sajadah. Kalau macam tu Ustaz, bila nak tidur? Kan? Kalau dah baca tu bila nak tidur? Dah bercelak satu part lagi. Lepas tu baca Quran pula. Ambil amal. Siapa yang betul-betul nak follow, ikut barakah, kena buatlah. Maknanya 1 jam persiapan untuk tidur. Belum nak kibas lagi. Subhanallah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi senang. Katilnya senang sangat tidurnya. Allahu akbar. Baik. Kita pergi kepada adab yang sebelum tadi itu. Lihat muka surat nombor 517. Adab yang ke-12 adalah mengerjakan solat witir sebelum tidur. Baik. Solat witir ni elok buat sebelum tidur ke ataupun tidur dulu? Dua-dua boleh buat. Tapi yang paling afdal, nak dapat pahala lebih, buat dia sebagai penutup solat malam. Tapi boleh juga buat sebelum tidur. Siapa yang patut buat sebelum tidur? Orang yang tidak bisa bangun sebelum fajar dan tidak biasa dengan hal itu, hendaklah mengerjakan solat witir sebelum tidur. Maknanya kita ni kalau jenis azan subuh baru terjaga dan memang PA kita macam tu, takut terlepas tak buat solat witir tu, sebelum tidur buatlah solat witir. Nanti kita belajar solat witir yang paling sedikit berapa rakaat? 1 rakaat. Jangan buat sampai belah-belah rakaat kan. Suami kita bila dia nak tidur? Panjang. Kalau boleh buat banyak lagi afdal. Tapi pilih kurang 1. Cuba kita tarbiyah. Selama ni kita jarang nak bangun malam kan, nak bangun subuh baru bangun. Kadang-kadang dah 6.30 baru nak bangun. Jadi untuk amalkan solat malam, buat witir. Macam kita buat solat tarawih itulah. Malam Ramadan tu kan kita buat witir dulu sebelum kita tidur. Macam itulah sama. Sebab apa? Kata Nabi SAW, allazi la yanamu hatta yutira hazimun. Orang yang tidak tidur hingga dia mengerjakan salat witir adalah orang yang bertekad kuat. Hadis riwayat Ahmad. Orang ni dia ada azam. Kita tengok muka surat nombor 518. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara: berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya kalau kita belajar hadis ni, ada setengah sahabat Nabi suruh dia sembahyang witir dulu sebelum tidur. Dalam hadis ni Nabi pesan 3 perkara kat Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu kena buat 3 benda ni. Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sembahyang duha, berwitir sebelum tidur. Itu kena amalkan. Siapa yang mampu untuk dia bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh tu, elok dia buat witir penutupnya. Tapi kalau siapa yang tak mampu, ataupun dia tahu dia memang jenis akan bangun lewat subuh baru bangun, maka elok buat witir dulu. Tapi kalau dia dah buat witir dah, saya dah buat witir dah Ustaz, tapi saya terjaga awal. Biasa perempuan ni dia mudah nak terjaga, betul tak? Beza dengan orang lelaki, betul tak? Kan betul? Perempuan ni kalau dia jaga anak, kita ni, aku tak dengar pun anak tu menangis. Tapi kalau perempuan ni subhanallah,
Kita tanya, berapa kali buat susu malam tadi? Dah 3 kali dah buat susu. Tak dengar pun. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada perempuan. Betul tak? Dia mudah jaga sikit beza dengan orang lelaki. Kalau dia mudah bangun, kan dia dah buat witir dalam malam tu, dia dah. Tapi pagi tu bangun awal, jangan buat witir lagi. Buat sembahyang sunat yang lain. Buat 2 rakaat yang mutlak. Sekarang sembahyang malam 2 rakaat. Sebab Nabi larang buat witir dalam satu malam. Okey, tengok yang adab yang ke-13. Berniat taubat sebelum tidur. Seseorang tidak akan ada yang tahu, mungkin ia tidur pada suatu malam dan tidak bangun lagi kecuali pada hari kiamat. Maka dari itu hendaklah dia meniatkan taubat. Demikian pula jika ia mempunyai kewajipan kepada seseorang, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk tidak tidur pada malam itu sementara kewajipan masih dalam tanggungannya, namun hendaklah ia mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pengarang kitab ni memberitahu bahawa antara adab nak tidur, kita ni kan tidur kadang-kadang tak tahu besok bangun lagi tak. Kalau kita dah tertidur mati terus, melainkan dibangkitkan nanti di alam akhirat, kan susah. Maka elok sebelum nak tidur tu selalulah niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-14, segera tidur kecuali dalam keadaan darurat. Ni maknanya dia kata tidur awal. Kalau dah terpaksa tidur lewat, tak apa. Tapi nanti kita akan tengok, kita akan baca dan kita akan faham macam mana Nabi kalau dia tidur lewat, dia tidur macam mana. Kalau Nabi tidur awal, Nabi tidur macam mana. Tapi sunnahnya tidur awal. Dulu zaman masa saya sekolah dulu memang senang nak tidur awal. Kan dulu kita dah 10.30 anak-anak dah tidur sebab pagi esok nak tunggu bas, dah bangun awal, betul tak? Tapi itulah kita tengok sekarang ni kita suka tidur lewat. Sebab tu kedai mamak ni untung 24 jam. Pergilah tengok pusing ke Ampang ni, pusing tengok sampai pagi pun ada orang tak tidur. Itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab ni, apabila seseorang segera tidur, nescaya hal itu sangat membantunya untuk bangun mengerjakan solat malam. Jika dia menunda tidurnya, maka semua itu dapat terluput darinya. Maknanya kalau dia tunda nak tidur lewat, dia tak dapatlah nak bangun malam qiyam tu. Sebagaimana kebanyakan keadaan manusia yang menggombrol setelah isyak dan menghabiskan waktu untuk itu atau untuk bermain-main. Menggombrol ni apa? Apa maknanya ni? Sembang-sembang kat kedai kopi, dia panggil, ada orang yang WhatsApp kita, "Ustaz, jom kita mengetih nak." Dan lah mengetih tu tak apa lagi, dekat mengetih tu banyak cerita buruk. Dah lah tidur lewat, order pula apa. Sebab tu kita kena belajar kolesterol ni. Mi goreng berapa dia punya kolesterol dia, ni berapa. Betul tak? Tidur awal. Sebab tu ada hadis kita akan tengok nanti, akibatnya mereka tidur larut malam hingga waktu salat subuh terlewat. Oleh kerana itu Rasulullah sangat membenci tidur sebelum isyak dan bersembang sesudahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab tu ada hadis yang Nabi larang bersembang-sembang selepas isyak. Maknanya tak ada sebab apa musabab pun dilewatkan tidur. Dah tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak tidur kerana tugas, melayani tetamu, menuntut ilmu dan semisalnya, tidak termasuk di dalam hadis larangan tersebut. Demikian juga bersegera tidur akan menjadikan orang tersebut mendapatkan kecukupan istirahat pada malam hari. Hal itu lebih besar faedahnya daripada tidur pada siang hari demi menjaga kesegaran dan kesihatan tubuh badannya. Orang kita ni, kita kan biasa kadang-kadang tak tidur malam, qada tidur siang. Sama tak ibu-ibu? Tak sama. Bahkan tak bagus amal macam tu.
Besok nak kerja, makan gaji, tidur lewat, tak ada sebab. Menutup bejana dan tempat air. Janganlah membiarkan bejana yang di dalamnya terdapat makanan dalam keadaan terbuka. Jangan pula membiarkan Gucci, ni macam nama brand, kendi atau botol air, mudahnya bekas air, bekas makanan yang tak tertutup, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupnya. Yang ni kena tengok ibu ya. Kalau ada cawan-cawan, kalau ada bekas-bekas makanan, yang ada makanan nak dimakan dan nak minum khususnya, kena tutup. Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Ghutul ina'a," tutuplah bejana, "wa aukul siqa'a," ikatlah kulit-kulit yang dulu kan dia letak air dalam kulit-kulit binatang tu. Fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha waba. Kerana setiap tahun ada satu malam ketika wabaknya turun. La yamurru bi ina'in lam yughatta aw siqa'in lam yuka illa waqa'a fihi man zalikal waba. Tidaklah wabak itu lewat pada satu bencana yang tidak tertutup ataupun kulit-kulit binatang yang tidak terikat, melainkan wabak itu akan jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab tu kalau kita tanya pakar-pakar yang bab virus dan sebagainya, bakteria, wabak ni dia akan datang pada waktu malam, dia akan merebak laju. Wabak. Cuma Nabi kata satu malam akan ada wabak tu turun. Mana-mana bekas makanan, minuman yang terbuka, ataupun dulu kan kulit-kulit binatang letak air kan, pada pasir kan letak air yang terbuka, nescaya wabak tu akan masuk ke dalamnya. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar Rasulullah sakit badan tak? Maksudnya sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, ada tak bumbu? Pernah dengar tak? Tak pernah. Sebab apa? Inilah di antara sunnahnya. Nanti kita akan belajar detail. Allahu akbar. Kemudian sabda Nabi lagi. Kita lihat muka surat, lihat hadis terjemahan 520. Ghuttul ina'a wa auqus siqa'a wa aghliqul abwab wa atfi'us siraj fa inna syaitana la yakhullu siqa'a wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkura ismallahi falyaf'al fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahli baiti baitahum. Apa maknanya? Tutuplah bejana, ikatlah kendi-kendi, tutuplah pintu-pintu dan matikanlah lampu-lampu, kerana syaitan tidak akan dapat membuka ikatan, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat menyingkap bekas-bekas makanan.
Jika salah seorang di antara kamu tidak mendapatkan selain meletakkannya di atas berjananya satu tangkai kayu, lalu ia menyebutkan nama Allah, maka hendaklah dia lakukan, kerana sesungguhnya binatang-binatang seperti puai siqah, iaitu tikus, akan membakar penghuni rumah dan rumah mereka. Riwayat Muslim. Maknanya kalau dah tak ada penutup, tudung saji dah tak ada dan sebagainya, kalau dapat kayu boleh tutup, tutuplah dengan kayu tu. Kalau ada kitab ni tak ada benda tutup, tutuplah dengan kitab, tutup. So nak minum. Kami kata buat, kata Nabi, dan membaca bismillah. Kemudian Nabi kata, kalau yang jenis yang ada lampu yang bentuk bersumbu, yang kita kan dulu pakai, orang tua dulu kan pakai lilin dan pakai pelita, semua tu tutup dia. Tikus ni dia boleh tarik api tu, menyebabkan terbakar. Lepas tu kalau rumah terbakar biasanya sebab apa? Banyak sebab musabab. Pengarang kitab ni kata apa? Kita masuk yang ke-17, memadamkan lampu dan seluruh sumber api. Walaupun kat rumah kita ni kita dah tak pakai api yang dulu dipanggil apa, lampu apa? Lampu pelita, kita dah tak pakai, kita pakai lampu biasa ni kan. Pun sunnah juga kalau kita tutup kalau tak perlu. Tambah pula GST. Memadamkan lampu dan sumber api termasuk yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang bab ke-16 tadi. Akan tetapi Allah lebih mengetahui hadis tersebut ditujukan kepada lampu yang dinyalakan dengan gas ataupun minyak. Hal ini dikarenakan alasan yang disebutkan dalam hadis, iaitu tikus yang dikhawatirkan menyentuhnya sehingga dapat membakar penghuni rumah dan rumah mereka. Tikus tarik lampu tu, sumbu tu sampai boleh terbakar. Nabi SAW bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'u surujakum." Jika kalian tidur, maka padamlah lampu-lampu kalian. Fa inna syaitana yadullu misli hadhil fa'ra ala hadza fatuhrikukum. Sebab syaitan akan menunjukkan haiwan-haiwan seperti ini, iaitu tikus, untuk menyentuh lampu tersebut lalu membakar kalian. Syaitan suruh tikus tu, kopi tarik sumbu tu, bakar orang dalam tu, terbakar. Lampu ni kalau ikut pengarang kitab ni dalam hadis tu, lampu yang bentuk yang macam pelita itulah dia kata. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, padamlah lampu kerana binatang-binatang tikus akan menarik sumbu dan akan membakar pemilik rumahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tikus ni jahat tau, tikus ni. Tikus ni binatang yang wajib dibunuh tak? Boleh dibunuh tak tikus? Boleh dibunuh tikus tu. Allahu Akbar. Demikian juga sumber-sumber api yang lain harus dipadamkan sebelum tidur. Dasarkan hadis yang tadi itulah. Kemudian Nabi juga mengatakan bahawa sesungguhnya api adalah musuh bagi kalian. Apabila kalian tidur, maka matikanlah ia. Dalam hadis lain, janganlah kalian biarkan api menyala dalam rumah kalian ketika kalian tidur. Ini merupakan kepedulian Islam untuk menjaga kehidupan seorang Muslim, yakni untuk menjaga keselamatan dirinya, hartanya, barang-barangnya dan anak-anak-anaknya. Maknanya pengarang kitab ni kata, tengok Islam ni punya cantik, dia jaga kepentingan kita. Sampai nak tidur pun Islam ada panduannya. Kemudian kata pengarang kitab ni, dia bagi pendapat, dia kata apa? Dia kata seharusnya seseorang mematikan alat-alat elektronik kecuali yang harus tetap dinyalakan sebelum tidur. Sebab kadang-kadang kenaikan suhu pada kabel yang terlalu lama dapat menyebabkan munculnya percikan api sehingga bisa mengakibatkan terbakarnya rumah bersama penghuninya saat mereka sedang tidur. Allahu a'lam. Pengarang kitab ni dia kata kalau lampu-lampu yang biasa pun elok juga kalau dipadamkan kalau tanpa guna. Nanti kalau kita buat research, bagus tak kalau kita tidur dalam keadaan lampu terbuka? Tidur bawa tengok lampu, elok ke tak elok kesihatan? Tak elok kan? Kan tak elok kalau tidur dalam keadaan lampu menyala terang kan? Dia ada penyakit, dia ada impact pada badan. Tengok Nabi dah lama ajar. Bukan sekadar untuk keselamatan tak terbakar, tetapi hadis ni valid sampai bila-bila. Allahu Akbar.
boleh jimatkan litrik. Allahu Akbar. Dan yang ke-18, dia kata muhasabah sebelum tidur. Muhasabah maknanya muhasabah ni macam sebut tadi itulah, ambil masa nak apa, fikir balik daripada pagi sampai malam, apa aku dah buat, apa lagi yang belum selesai dan sebagainya. Dia panggil muhasabah. Ni kita ringkaskanlah. Kita tengok muka surat nombor 522 yang ke-19. Mengingat tidur panjang dalam kubur. Apabila seseorang mendatangi pembarirannya, hendaklah dia mengingat gelapnya kubur, tempat yang di sana tidak ada seorang pun yang mendampinginya dan menemaninya kecuali amal saleh. Dengan demikian hatinya akan menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib atas seorang muslim menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai wasilah untuk mengingatkannya kepada alam kubur dan akhirat, sebab perkara tersebut sangat baik untuk memperbaiki ucapan dan perbuatannya. Pengarang kitab ni sebenarnya dia menggunakan dalil umum. Yang Nabi kata apa? Nabi kata sunnah kan kalau kita ingat mati, betul tak? Nabi kata apa? Aksiru hazimil ladzat, memperbanyakkanlah mengingat perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelazatan dunia, iaitu apa? Mati. Maknanya Nabi kata selalu ingat mati. Salah satu tempat yang boleh kita ingat mati berkaitan dengan kubur adalah semasa kita tidur. Bayangkan tidur dalam keadaan gelap, masih ada orang boleh tidur dekat sebelah. Bayangkan kalau kita tidur di dalam kubur yang gelap, jauh daripada orang, bagaimana keadaannya? Jadi kalau kita boleh praktik macam tu, kata dia, hasilnya adalah kita makin kuat untuk ibadah kepada Allah. Kita akan baiki percakapan kita, kita akan baiki perbuatan kita. Dan nanti kita akan tengok dan kita akan baca doa yang Nabi baca, sampai Nabi kata, ya Allah, kalau malam ni aku tidur, aku mati, Engkau ampunkanlah aku, Engkau peliharalah roh aku. Tidur jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-20, hendaklah dia meniatkan bangun untuk mengerjakan solat malam. Ini pun kena niat untuk bangun solat malam. Takut-takut dia tak terbangun. Kalau kita tak terbangun, Allah bagi pahala macam kita solat malam tu. Tapi dengan syarat kena niat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi aw yaquma yusalli min al-laili faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih. Barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan meniatkan untuk bangun mengerjakan salat malam, tetapi kemudian dia tertidur hingga pagi harinya, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jal, maka ia dituliskan baginya apa yang dia niatkan, tidurnya itu akan menjadi sedekah atasnya dari Allah azza wa jalla. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maknanya sebelum tidur tu niat, ya Allah, aku nak bangun malam ni. Contohnya kita tidurlah pukul 11. Zaman sekarang ni boleh tidur awal tak? Cucunya ada tak? Cucu ada kan, subhanallah. Kan? Cucu tidur awal biasa kan? Tiba tidur awal. Ya Allah, malam ni aku niat aku nak bangun pukul 4 pagi nak solat malam. Tiba-tiba ditakdirkan malam tu memang dah tak boleh bangun, penat sangat. Tertidurlah. Tidur dah waktu azan subuh. Maka kata Nabi, kamu dapat pahala macam kamu nak solat malam tu. Yang kamu tidur tu Allah bagi sedekah untuk kamu. Tengok pemurahnya Allah. Tetapi nak dapat pemurahnya Allah mesti ada
niat. Kena ada niat tu. Baik, yang ke-21, mengibas pembaringannya dengan ujung kain dan mengucapkan bismillah. Jika seseorang ingin tidur, hendaklah dia memegang ujung pakaiannya lalu mengibas pembaringannya 3 kali dengan ujungnya dan mengucapkan bismillah. Nabi SAW bersabda, "Iza awa ahadukum ila firashihi falyanfudhu bidakhilati izarihi." Jika salah seorang dari kamu mendatangi tempat tidurnya, hendaklah dia mengibasnya dengan hujung pakaiannya dan mengucapkan bismillah, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi summa liyattaji' ala shiqqihil ayman. Sebab dia tak tahu apa yang akan terjadi atas tempat tidurnya waktu dia tak ada. Kemudian hendaklah dia berbaring di atas tubuhnya yang di sebelah kanan. Maknanya kita ni kan siang kita kadang-kadang dah tak masuk bilik kan, kadang-kadang kita tak tahu atas tilam tu ada apa, dalam kad toto tu ada apa. Jadi kibas dulu, ambil hujung pakaian, kibas, bismillah, kibas. Sebab Nabi tak tahu benda yang ada di tempat tu. Tengok, mungkin tak ada serangga, tapi ada benda habuk-habuk dan sebagainya. Ya Allah, Nabi buat apa yang kita baca ni, Nabi buat. Dan bukan sekadar tu, kalau terjaga daripada tidur, nak tidur balik semula, buat lagi. Demikian juga jika dia bangun dari tempat tidurnya untuk suatu urusan lalu kembali lagi, maka hendaklah dia mengibas pembaringannya dengan hujung kainnya sebanyak 3 kali. Sebab boleh saja syaitan menggantikannya di tempat tidurnya. Mungkin datang serangga yang dapat menyakitinya jika dia tak tidur di atasnya. Oleh kerana itu Nabi bersabda, jika salah seorang daripada kamu bangkit dari tempat tidurnya lalu dia kembali kepadanya, hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan hujung kainnya sebanyak 3 kali. Sebab dia tidak tahu apa yang akan terjadi di atas tempat tidur itu sepeninggalnya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ya Allah, takut-takut syaitan yang ada pada ketika itu, ataupun benda-benda yang kita tak sangka. Nampak macam simple kan, tapi benda ni yang tak terbuatnya buat. Malam ni dah kena belajar kibaslah. Nanti suami orang tanya, bila nak tidurnya? Kibas lama je nak tidur. Kata sunnah. Yang ke-22, meniup tangan lalu membaca al-mu'awwizat dan mengusapnya seluruh tubuh. Al-mu'awwizat ni adalah, al-mu'awwizat ni namanya pelindung, surah-surah pelindung. Surah-surah pelindung tu surah apa bu? 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pengarang kitab ni kata begini, demikian seseorang merapatkan kedua tangannya lalu menghembus, meludah atau meniupnya sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca al-mu'awwizat. Ni selepas yang Nabi baca ayat kursi tu, ludah tu bukan kuat ludah, tembur. Kemudian kata beliau membaca al-mu'awwizat, baca Qul huwallahu ahad gini-gini sampai 3 surah tu. Kemudian usapkan semampunya ke seluruh tubuhnya dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali. Usap atas bawah sampai setakat mana mampu, buat 3 kali. Buat. Kemudian kata beliau, sesungguhnya apabila Nabi mendatangi tempat tidurnya, baginda merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian menghembus padanya, lalu membaca 3 qul. Sesudah itu baginda mengusap kedua tangannya beliau sekujur tubuhnya, yang sekadar yang mampu baginda usap. Rasulullah memulainya dari atas kepalanya, kemudian bahagian depan tubuhnya, kemudian melakukannya sebanyak 3 kali. Atas, sampai ke bawah. Sampai 3 kali. Bacaan dan perbuatan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga seseorang serta menjauhkan dari kejahatan jin,
manusia dan binatang yang dapat menyakitinya ketika ia tidur. Hendaklah seorang muslim tidak melalaikan sunnah ini. Allahu Akbar. Umat Muhammad, Allahu Akbar. Banyak Nabi buat tak? Nabi buat banyak. Bila nak tidur ni, tak tidur lagi, buat dulu sunnahnya. 23. Lepas tu baru tidurlah. 23. Jika seseorang segera tidur, hendaklah dia berbantalkan pada tangan. Sedangkan jika terlambat tidur, hendaklah dia berbantalkan telapak tangan. Kalau dia tidur lewat, dah lewat malam baru nak tidur, ni tapak tangan, tangannya tegak, tidur. Kalau dia tidur awal, kepala tangannya tak di belakang, dia tidur. Siapa buat macam tu? Nabi buat macam tu. Maknanya Rasulullah berbantalkan apa? Tangan. Kita bantal kita, subhanallah. Siapa ada bantal peluk lagi. Setengah orang kalau tak ada bantal peluk, dia tak boleh tidur. Bantal kita kiri kanan, kan? Boleh benda tu diharuskan. Tapi kerana nak belajar macam mana tidurnya Nabi, subhanallah, berbantalkan tangan, kekasih Allah. Hari ni, lepas ni semua suruh bantal malam ni. Kata Nabi, kata pengarang kitab ni apa? Hal ini akan membantu seseorang dalam mengambil bahagian yang cukup dalam tidurnya jika dia berbantalkan tangan, dan apabila dia tidur dengan segera. Maknanya kalau dia tidur segera, nak tidur cukup, macam mana Nabi buat? Dia tidur dengan tangannya lah. Tidur dengan tangannya. Nanti Nabi akan buat macam ni kan, dia nanti kita praktis, kita buat. Kemudian adapun jika dia tidur terlambat dan khawatir akan terluput dari solatnya, maka hendaklah dia berbantalkan telapak tangannya saja dan menegakkan lengannya sehingga dia tidur dengan ringan. Kan kita pun dah terjaga kan? Terhanggup kan? Terhanggup. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arrasa wa alaihi laylun tawassada yaminahu wa iza arrasa qabla subhi wada'a ra'sahu ala kaffihi al-yumna wa aqama sa'idahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah pada malam hari sementara malam masih panjang, beliau membantalkan tangan kanan. Sedang apabila Rasulullah singgah dan bermalam sebelum subuh, beliau meletakkan kepala beliau di atas tapak tangan sebelah kanan dan menegakkan tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya kalau Nabi dia tidur awal, dia gunakan tangan dia tidur macam biasa. Tapak tangan dia tangan kanan. Kalau dia tidur lewat, dia tidur dengan di sini dan ditegakkan tangannya. Tawassada ni maknanya menjadikan suatu sebagai bantal, iaitu meletakkan di bawah kepalanya. Perbuatan itu dilakukan jika seorang tidak memiliki ataupun tidak membawa bantal guna tangan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ni ibu-ibu ya, tuan-tuan. Kan senang rumah yang tak ada barang ni, kan pindah nak senang kan? Tak ada barang. Ni nak pindah rumah, barang banyak kan? Kan tak beli bantal kan jimat kan? Tapi kalau nak beli bantal, belilah bantal yang ikut, yang boleh jaga kepala untuk kesihatan. Itu Nabi buat begitu bentuknya. Yang ke-24, tidak meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain jika seseorang berbaring di atas punggungnya, iaitu berbaring terlentang, bersilanglah. Hendaklah seseorang tidak meletakkan kakinya di atas kaki yang lain ketika tidur terlentang jika dia berada di tempat yang dapat terlihat oleh manusia atau tempat mungkin yang datangnya orang yang ingin menemuinya, sebab itu dapat menyingkap auratnya. Maknanya dia suruh letakkan kaki lah. Kita kan kadang kita tidur kan terbuka kan, maka letak kakinya di atas tu supaya tertutup. Kalau tempat yang orang, kadang-kadang kan kita tidur sepatutnya nanti kita akan belajar bab adab minta izin. Sepatutnya anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun siapa pun yang boleh tengok aurat kita, itu yang dia ajar ketuk dulu. Masuk bilik mak dia, mak ketuk dulu.
Tapi kalau kita tahu jenis yang memang mau terus masuk begitu time tidur, kita elakkan dengan tidurnya begitu. Kalau tidur terlentang lah, supaya aurat tak nampak. Rasulullah bersabda, izastalqa ahadukum ala qafahu fala yada ihda rijlaihi ala al-ukhra. Jika salah seorang daripada kamu tidur terlentang di atas punggungnya, maka janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Berbaring di atas punggungnya, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ismalus syama', iaitu berselimut dengan satu kain, dan ittiba' melipat kedua lututnya ke arah dadanya, sebagaimana melarang mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain sementara dia terlentang. Maknanya Nabi larang lah, maknanya jangan sampai terbuka auratnya. Kemudian akan tetapi tidaklah mengapa tidur dalam keadaan kondisi seperti itu jika mengenakan celana panjang, seluar panjang, sehingga dia tidak khawatir tersingkap auratnya. Hal itu telah diriwayatkan secara sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya, maafkan saya, maknanya terbalik tadi tu. Maknanya tidurnya itu sampai jangan angkat kaki, sampai jangan nampak auratnya, kecuali kata pengarang kitab ni kalau dia pakai seluar panjang. Baik, dalam kita belajar kesihatan, elok tidur pakai apa? Elok tidur pakai apa, Bu? Baju kelawar? Kalau lelaki elok pakai apa? Kadang perempuan ni dia adalah sebab-sebab dia kan. Tapi dalam hadis tu cuma yang Nabi kata, yang Nabi tekankan dalam bab pakaian tidur tu, pakaian yang boleh tidak membuka auratnya. Itu saja. Nabi dalam bab ni tak jumpa lagi yang Nabi spesifikkan pakaian yang bentuknya bagaimana. Cuma yang biasanya Arab ni dia suka pakai jenis macam, Nabi kan kalau kita belajar pakaian ni macam komis ni, baju panjang. Baju panjang. Orang Arab dulu pada zaman Nabi dia jarang pakai seluar. Sebagaimana Uthman ibnu Affan. Sebab tu kalau kita tengok pakai jubah ni memang menjadi tradisi Arab, dia memang suka begitu. Dia suka macam orang kita ni, kalau Arab dia tengok kita pakai kain pelikat, sebenarnya bagi mereka tu nak tidur. Kita kan pakai pelikat buat semayang kan. Sekarang ni trend baru pula baju-baju daripada kain pelikat tu kan, dia buat baju. Tak apalah, itu budaya saja. Tapi yang pastinya tidak membuka, maknanya tidur tu jangan angkat kaki sampai boleh terbuka auratnya. Yang itu kena diajar. Baik, kita berhenti ke berapa ni? Ke 11? 11 Okey, maknanya kita masih lagi berbaki beberapa adab-adab. Mungkin ibu-ibu, tuan-tuan boleh baca dulu, nanti kita sambung dalam kuliah akan datang. Saya tengah carikan gambar. Saya tengah carikan gambar dan video-video yang berkenaan, dia punya grafik dia lah, bagaimana bentuknya. Saya tengah usaha sekarang, saya tengah buka laman web yang Arab-Arab ni, saya tengah dapatkan benda tu. Nanti kita boleh berikan dan kita boleh nampak bentuk sifatnya. Dah ada dah, tapi gambar dia kartun lah. Tapi nanti saya akan carikan. Ada adabnya. Maknanya hari ni kita dah belajar berapa adab? 24. Bukan. Sebenarnya kita belajar 25, 26, 27. Sebab kita dah ambil ayat Al-Kafirun dan sebagainya. Baik, boleh tak kita ulang semula kita buat daripada mula? Maknanya pertama, tidur mesti niatkan tidur itu kerana Allah, untuk ibadah. Dan kalau boleh tidur tu niat untuk bangun malam. Yang seterusnya, kalau boleh tidur biarlah ada teman dalam rumah tu, tidak tidur seorang diri dalam satu rumah. Yang seterusnya,
tidak tidur kalau tidur di tempat yang tinggi, seperti mana orang tidur di tempat di rumah yang tidur di atas, ceiling atas tu, pastikan ada dinding dan pagar mengelakkan daripada terjatuh. Kemudian seboleh-bolehnya tidur di tempat yang orang tak lihat kita tidur. Dan seterusnya, masa nak tidur itu pastikan kita ni muhasabah. Ingat, kalau tidur dalam kubur macam mana seorang diri, dan dalam hati kita ni, dalam fikiran kita mesti memaafkan semua orang dan jangan ada perasaan dengki. Dan kalau tidur juga jangan tidur dalam keadaan yang sangat-sangat kekenyangan. Dan kalau boleh berwudu, basuh selat tangan-tangan ni. Seterusnya, kalau kita tidur juga jangan lupa untuk mencelak matanya. Hari ni pergi beli celak mata. Yang seterusnya, kalau dalam keadaan berjunub nak tidur juga, tak nak mandi dulu, pastikan basuh dulu kemaluan, berwuduk ataupun bertayammum. Seterusnya, jika dia tidak berjunub dan sebagainya, maka boleh dia baca beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baca surah Al-Mulk, baca surah As-Sajadah, baca surah Al-Isra, baca surah Al-Kursi, 2 ayat terakhir daripada Al-Baqarah, baca surah Al-Kafirun, baca surah 3 Qul, kemudian dia tiup ayat kursi, dia tiup, kemudian dia baca 3 Qul, dia sapukan daripada atas sampai ke bawah mengikut sekadar yang dia mampu. Dan boleh juga, jangan lupa kalau dia tak boleh nak bangun pagi awal, dia mengerjakan salat witir. Dan seterusnya, pastikan tidur awal, dan pastikan juga bahawa menutup segala tempat-tempat makanan dan minuman. Kalau pakai pelita, maka hendaklah dipadamkan pelita tersebut, ataupun mana-mana lampu yang tidak digunakan. Yang seterusnya, mestilah kibas tempat tidur tersebut dengan hujung kainnya. Kalau bangun semula pun begitu, pun dilakukan begitu. Dan tidur berbantalkan tangan kalau di bawah kepala, kalau tidur awal. Kalau tidur agak lewat tapi nak bangun awal, maka tidurlah dengan telapak tangan kanannya dan tegakkan tangan tu. Dan yang seterusnya, kalau tidur jenis yang pakai kain dan sebagainya, maka pastikan kaki itu tidak terangkat menyebabkan terbukanya aurat. Jadi kita sambung kelas yang akan datang. Tidur meniarap dan sebagainya kanan tu kita akan sebut dalam kuliah yang akan datang. Baik, ada pertanyaan tak? Ya, tanya apa? Dia tak boleh masuk. Syaitan itu mungkin ada jenis kategori syaitan lah. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu Nabi kata begitu. Memang ada. Iya. Dia nanti kita belajar bab adab-adab masuk. Assalamualaikum, termasuk bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi khurajna wa ala rabbina tawakkalna, Nabi baca. Ya. Wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti yang tu. Syaitan ni dia di mana-mana saja ada. Di mana-mana ni maknanya ada beberapa tempat-tempat yang khusus baginya. Hatta kalau kita dah tutup pintu pun, dalam tandas ada syaitan tak? Tetap ada. Mungkin yang syaitan ni banyak. Mungkin yang jenis yang syaitan yang Nabi kata berkeliaran di waktu malam dekat senja, mungkin yang itu. Tapi yang jin-jin betina, yang syaitan yang betina tu, yang laki dan perempuan, jantan dan betina dalam tandas tu, dia tetap ada dalam rumah. Korin kita pun ada, korin kita, korin yang ada.
Sebab syaitan ni dia ada beberapa tempat-tempat dia. Dia panggil bawah kategori jin tu lah. Maka itu yang Nabi dinding diri. Sebab itu syaitan ni dia ada yang menyakitkan badan, ada yang macam-macam jenis orang boleh buat. Ada yang syaitan ni kan dia ikut darah. Itu kita belajar bab menguap, ada syaitan yang menguap. Kita menguap, kalau tak tutup dia masuk, jadi begitu. Jadi banyak saluran dia. Sebab dia daripada api. Begitu. Baik, ada pertanyaan lain tak? Ada pertanyaan lain? Boleh saya bagi nota macam tu? Okey, kita jumpa pada berapa hari bulan? Minggu depan kelas lain. Minggu satu lagi berapa hari bulan 20? Lupa dah saya, tua dah ni. Oh, 16. 16 saya ada, insya-Allah. Saya ada 16 hari bulan. Kita jumpa ya nanti kelas akan datang. InsyaAllah bawa kembali nota tu. Saya cuba dapatkan harga buku ni berapa. Ya. Jadi saya mengharapkan, kita sama-sama mengharapkan doa banyak-banyak pada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan usaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi tidur. Jadi saya sudahi dengan aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.